Di persimpangan Laut Melayu, pernah bangkit sebuah empayar yang menguasai angin, ombak dan perdagangan dunia. Dari sinilah lahir kuasa maritim yang membentuk sejarah Nusantara. Inilah Sriwijaya. Segalanya bermula di Palembang pada abad ke-7 Masihi. Catatan China dari Istana Tang menggambarkan kewujudan sebuah kerajaan laut yang muncul dengan tiba-tiba dan menghantar utusan dengan penuh keyakinan. Tetapi rahsia sebenar lahirnya Sriwijaya tersimpan pada prasasti purba di kedukan bukit yang menyingkap kisah seorang pemimpin bernama Dapunta Hyang Srijayanasa memimpin satu ekspedisi suci untuk membina sebuah kekuasaan baharu di Selat Melaka. Dari sinilah Sriwijaya berkembang, diperkukuh oleh pemerintah seperti Bala Putradeva yang menjadikan Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu dan pelabuhan di Jawa sebagai rangkaian kuasanya. Nama Sriwijaya terus dicatat oleh pelayar China dan India sebagai pusat perdagangan dan ilmu Buddha Mahayana. Apabila pusat pemerintahannya berpindah ke Jambi dan kemudian Dharmasraya, pengaruh politik Melayu di Sumatera masih tidak terputus. Tradisi pemerintahan itu mengalir kembali ke Palembang, melahirkan bangsawan-bangsawan baharu. Daripada keturunan inilah kemudian muncul seorang tokoh yang akan menggoncang sejarah, Parameswara. Dan perjalanan hidupnya kelak menjadi sambungan terakhir legasi Sriwijaya. Sebagai empayar maritim, Sriwijaya menguasai lebih daripada perdagangan. Utusan dihantar ke Istana Tang, membina hubungan diplomatik yang menjadikannya rakan penting kepada China. Pelabuhan-pelabuhannya menerima pedagang dari India, Arab dan Kepulauan Melayu, menjadikan Sriwijaya pusat pertukaran budaya dan agama Buddha Mahayana. Di bawah pemerintahan tokoh-tokoh seperti Bala Putradeva, empayar ini menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera dan Semenanjung, mengawal laluan laut yang menentukan siapa menguasai ekonomi serantau. Inilah kuasa geopolitik Sriwijaya. Di sebalik kekuatan ketenteraannya, Sriwijaya sebenarnya dibina atas kekayaan laut. Pelabuhan-pelabuhannya menjadi tempat persinggahan pedagang dari China, India, Arab dan seluruh Nusantara. Di sinilah rempah, emas, kapur barus, hasil hutan dan sutera bertukar tangan, sementara setiap kapal yang melalui Selat Melaka membayar cukai kepada empayar ini. Dengan menguasai laluan dagang terpenting dunia, Sriwijaya muncul sebagai pusat ekonomi serantau, satu kuasa yang makmur kerana laut menjadi benteng dan sumber kekayaannya. Serangan Chola pada tahun 1025 menjadi tamparan terbesar kepada Sriwijaya. Pelabuhan-pelabuhan utama empayar ini dibakar, kota-kota maritimnya lumpuh dan penguasaan Sriwijaya di Selat Melaka mula runtuh. Walaupun kerajaan ini tidak hilang serta-merta, kekuatannya pecah kepada pusat-pusat kecil yang bertahan sekadar mengurus wilayah sendiri. Berabad-abad kemudian, ketika Asia Tenggara menyaksikan kebangkitan kuasa baharu, gelombang kedua menghampiri dari Jawa. Pada tahun 1377, Majapahit melancarkan serangan ke atas Palembang, salah satu saki baki warisan Sriwijaya, dan kota itu jatuh dalam api serta kekacauan. Inilah detik terakhir hilangnya kuasa politik keturunan Sriwijaya di Sumatera. Dalam huru-hara tersebut, sebahagian bangsawan Palembang berunding membawa nasab terakhir empayar ini. Antaranya ialah Parameswara, yang kelak mengasaskan Melaka, menyambung legasi Sriwijaya dalam bentuk sebuah kerajaan baharu yang jauh lebih tersusun. Sriwijaya pernah menjadi pusat perdagangan, agama Buddha dan ilmu yang dihormati di alam Melayu. Warisannya masih terlihat hari ini melalui prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo dan Kota Kapur, serta Kandi Muara Jambi yang menjadi bukti pengaruhnya di Sumatera. Walaupun empayarnya lenyap, kegemilangannya terus membentuk identiti dan tradisi kerajaan-kerajaan Melayu selepasnya.